Tak nak repeat, tak nak repeat. Ada MGP ke percuma ke? Ada orang sponsor ke? Tak nak pergi. Yes! Nampak tak selur tu kemain tebal lemak berkrim. Sebab itulah aku pun mental tak nak repeat. Kononnya tak nak repeat lah. Ai, korang yang tahu Transcendent ni kan, the word trans pun dah menggerunkan daripada satu puncak ke puncak yang lain. Jadi dekat Transcendent ni kita ada 7 puncak. Untuk yang padu tu tak ada hal lah kan. Tapi untuk yang first time nak buat trans ni memang gerun lah. Dah lah tak ada persediaan sebab dia macam tiba-tiba buka, tiba-tiba ada MGP. Dan tiba-tiba dah umum macam tu kan. Memang dunia pendakian ni bergogor lah. Kelang kabut semua orang nak masuk. Yelah daripada bayar RM5 sekarang jadi mahal lah. Korang tengok lah ni graf dia. Daripada Gunung Datuk ke Gunung Tampir ataupun sebaliknya. Jadi kami ni buat reverse. Kita akan start daripada Gunung Tampir. Nak cakap kepada diri sendiri, wah respect lu sebab lu berani buat. Korang enjoy ya video ni. Ini sekadar kenangan dan rujukan untuk orang-orang yang nak pergi sini. Kalau saya boleh, anda pasti boleh. Ya kan boleh. Waking up. Tak mau. Sana. Sempat lagi nak balik. So aduh. Baru nak cakap. Tadi ada tulis homestay ni. Aduh. Plot twist kita homestay je lah. Check in. Gigil. Ambil gambar. Aku ni nak berapa kali dah mengeluh. Buang barang pun banyak lah. Buang menyesal pula nanti. Hadap je lah. Sampai dah weh. Ya Allah. Kuatlah jantung. Dah gerak ni tak boleh lah nak patah balik kan. Siapa pula nak hantar dekat parking Datuk. Time ni memang ada rasa sedikit penyesalan sebab tak cukup tidur weh. Lepas tu dengan hujan ni memang apalah nak si aku. Bismillah ya Allah. Mudahkanlah. Masa ni kita orang dalam 40 lebih lah juga. Lepas tu kami masuk dalam pukul 3 lebih. Masa masuk ambil gambar lah. Bukti hadir. Banyak lemak ada janggut lagi. Tolonglah naik lori boy adventure. Mana ya Allah. Be nice to me. Drop. Dah nak ambil gambar lagi. Video ke gambar? Sekali. 3. Ada di mana? Okey, lepas baca doa, kita pun bergeraklah secara jemaah. Dalam pukul 3 lebih jugalah masuk. Time ni hujan dah berhenti sikit. Tapi trek dah basah lah. Memang nangis je lah dalam hati kan. Kita memang jalan tu lemak berkrim weh. Saya punya lagi lemak kak. Lemak berkrim sekali ramai. Percaya. Tengoklah. Belanja sikit trap macam ni. Macam ni lah guys. Membajak. Sebaik hujan renyah-renyah ini. Ni kira embun ke apa tau? Embun Dia hujan tapi sebab banyak kopi dia tak turun sangat kan. Tapi tengoklah. Boleh tengok guys. Comot. Comot is cool. Jom teruskan perjalanan. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Dah. Melekat. Okey. Bajak. Okey. Gerak. Bismillah. Apa dia? Ada akaun.
Baru je kak kita nak simpan kenangan kerja gila. Macam tak percaya nanti tua-tua nanti tengok. Betul ke kau buat? Ha? Serik lah kak. Saya tak suka hiking pagi. Saya ni tak minat hiking pagi tau. Ngantuk tak tidur. Kalau nak mencapai satu tahap yang lebih strong kalau tidur kau tak bawa load ke kot. Ni bawa load ni. Ha? Oh, zip. Okey. Suluh kak. Kita belanja view. View gelap Biasanya bunyi-bunyi ni. Kan? Dia video menegak. okey. Dah rekod kan? Okey dah. Dah okey. Guys, point yang pertama. Percaya weh dah sampai dah. Tahniah. Layan dah sampai weh ni. Okey. Semangat. Pagi ni sipis pun dah. Depan apa sampul cara. Okey. Yeay, berjaya. Betul. Jangan lupa mesin Checkpoint pertama ni daripada Trailhead, signage rasanya tu tak jauh pun, dalam 1 jam lah paling slow dah sampai dah. Dan mostly flat. Memang kalau start daripada Tampin, Ni dah berhenti hujan 3 kilo dia banyak belanja lah. Kalau start daripada guys. Datuk tu memang canak terus. So Kakak korang yakin kakak boleh pilih lah mana yang korang sanggup untuk seksa diri yang training Okey dah. Dah. Okey. Bismillah. Pasal ke Paralimpik seterusnya. Ya. Masih ada. Aduh. Dah lubang kecil sangat. Abang sepa kita. Kalau lah tak membajak, saya rasa saya tak adalah sebarai ni Tak apa. Sebab jalan sikit je slide. Lepas tu jalan kena slow-slow. Nak naik ke? Ambil energi sikit lah. Okey. Yeah, peak kedua, Gunung Tampin Utara. Macam biasa, ambil gambar, ambil video sampai lebam. Tak adalah lebam. Sebab kita kan kejar masa. Itu yang tak best ni kalau buat trans ni. Dan buat malam kan nampak sangat kan. Ya, ni pejuang-pejuang nenek. Ya. Dah siapa nak? Cepat. Anda di mana? Gunung. Apa nanti ya? Oh, sekali. 1, 2, 3. Anda di mana? Gunung Tampin Utara. So far saya rasa ni lah paling comot hiking yang saya pernah join lah. So kita ambil gambar puas-puas kenangan comot kita. Okey, tak boleh lama-lama, kita gerak ke puncak 705. Okey. Terrekod pula. Nanti saya buat bunyi sound Okey. Tegak sikit, tegak. Kepaduan anda. Jom jalan. Kita nak rekod jatuh sebenarnya ni, Jahat. Nak tengok anti jatuh tak? Peak yang ketiga, puncak 705. Ini kat sini kalau korang nak solat subuh memang sesuai lah. Kita berhenti solat, kita ambil gambar. Boleh berhenti lama sikit lah. Usually orang ke sini ataupun kalau padu tu, dorang akan ke Camp Ultra lah. Dekat situ ada sumber air. Senang lah nak ambil wuduk semua kan. Okay. Kemudian boleh rehat-rehat sarapan kat sini. Tapi kita kejar masa. Jadi kita pun teruskan perjalanan. Ambil gambar, siap-siap dan gerak. Aku nak buat dek kecil lah. Tu nampak sunrise. Cantiknya. Sekarang kita menurun 2 jam diorang cakap ke Camp Ultra. Ya.
Barai. Pagi guys. Wow. Paling comot. Kenangan kenangan. Ni macam ulu benda ke? Ulu benda lagi turun. Lagi. Benda tanah cantik. Ni sangat teruk lah. Ini memang lemak berkrim ni. Lemak berkrim di sekat ramai. Woo, slide. Melekat kau. Jauh dah dorang. Macam mana dah dorang laju-laju dengan trap macam ni weh. Weh, tebal. Tebal gila. Semangat. Jangan kendur. Masuk kendur. Minta tolong letak labik boleh? Letak apa? Tik lem. Sekarang ni sebenarnya senang je. Nanti diorang cakap daripada Camp Ultra ke atas tu lah yang the real ujian. Cobaan. Carilah daripada atas tadi. Tak ada tempat nak landing. Semua penuh sini je boleh. Turun memang nampak macam senang kan. Tapi kalau trek macam ni, seksa. Asyik-asyik jatuh. Kuku sakit, lutut sakit. Korang tengok video aku jatuh ni, adalah kenangan. Tunjuk kaki. Masuk baru. Nampak lah. Mana lalu ni? Mana nak lalu Aduh, tak boleh lalu lah. Banyak sangat. Saya stuck. Ui, untung. Terbaik guys. Ni baru adventure. Kita akan ingat sampai tua. Cerita kepada cucu-cucu. Bang, dari mana Datuk? Wah, naik buku apa? 3 bagi. Kurang lah. Luka sikit kat atas tu. Naik atas macam ni enggak ah? Aduh. Naik dekat ke Camp Ultra? Tolong cakap dekat bang. Tengah jam ah. Bunyi air dah dekat ah. Kecewa lah. Tak apa lah, sabar lah. Maris kemudian ya. Jadi ya. Nyesal tak ada guna weh. Aduh. Nak naik balik. Sampai Camp Ultra. Sikit lagi. Nak makan. Lapar. Mengamuk ni, lapar. Alhamdulillah nikmat air. Masak air. Jom, crossing. Dah sampai dah. Sampai dah guys. Aku dah nyam-nyam ikan ni. Dah baring. Baring. Tolonglah, dah tidur lah tu. Disebabkan barai kan, memang air cepat habis lah. Sorry Jadi lah lambat. happy sangat Dah dapat sampai. juga sampai Camp Ultra. Dan topak air, makan-makan. Kau tak ada. Kita Kau lepak lapar lama sangat. lah juga kat sini. Kau tak Rasanya ada. lebih kurang sejam lah. Luruskan kaki, Semua orang dah makan-makan, top up air. Tadi siapa nak Buang makan? apa yang patut, naik balik, teruskan penyiksaan. Dah sup. Dia tu teaser je kan? Betul. Ni Macam mana teaser dah rapat. Dah berdenyut kaki.
came outside. Tapi tak sesedih sejarah saya. Dah siap makan rojak bagi. Saya masuk sebab nak Kita top up balik energi weh. Makanan macam-macam. Ada rojak, ada nasi impit, ada sambal ikan bilis, ada kek batik, buah macam-macam ada lah. Minuman pun sedap-sedap. Tak sampai saya rasa Encik korang ni buat untung ke? Dah lah trip murah kan. Memang terbaik lah. Terima kasih sebab servis yang TikTok mantap. tadi dia dah Yang baju biru ni lah. Geng-geng gogo. Kru yang bertanggungjawab menyeksa kami Tak adalah menyeksa. Yang bertanggungjawab happy-happykan kami. Terima kasih tak bawa kami ke sini. Wah. Tapi buat juga. Tengoklah muka. Nanti kalau aku open lagi minggu depan ada gitu nak ikut. Ikut lagi tak? Kalau ada couple on lagi nanti. Okey. Penyiasaan sebenar akan bermula. Jadi kita pakailah sarung tangan supaya senang nak naik kan. Dengan licin ya. Kena banyak tenaga lah nak tarik diri ke atas. Pacak-pacak ni. Aduh. Okay. Ini yang sebenarnya. Tadi tipu-tipu je weh. So, kita nak mencanak. Weh, dia punya canak tu. Membuatkan kau menyesal. Membuatkan kau apa? Kenapalah kau menyusahkan diri? Kenapa kau kat sini? Kau patut tidur cuti tau tak? Bismillah. Bismillah. Allah kuat billah. No choice. Patah balik barai. Stay pun barai. Weh, ni lutut-lutut weh. Licin dah weh. Tak guna cuci balik ni. Weh. Weh, slide balik. Kejap Baru cuci. Comot balik. Transnanin membuatkan saya berfikir saya mungkin tak layak hiking. Training banyak kali pun barai lah. Tak apalah, gunung impian. Bye bye. Ni adalah last video kot. Hiking. Saya nak waterfall je. Ui. Makin susah. Nulis kau. Nulis kau. Nulis kau guys. Memang penat sangat lah pacak kan. Jadi kita tak nak bercakap. Kita tunjuk je lah. Korang nampak tangan aku tu kan. Memang kat sini kan. Saya perasan kalau menghala ke Datuk ni. Memang ada banyak batu-batu lah. Kalau sepanjang sebelum ni. Trek daripada Tampin menghala ke Kematra. Tak ada pula batu-batu besar. Kat sini memang banyak batu. Rehat je lah. Pejuang Naning. Aduh. macam ni Naning rupanya. Kan. Kalau aku tahu. Kalau penat rehat je. Tak Pandai adalah sambung. COT. Ikutlah kot gogo. Tapi boleh je berhenti-berhentikan. Kalau penat tu. Jangan lama-lama sudah. Sebab nanti keluar malam kan lagi susah kan. So kita berehat dulu. Mangsa scam. Scammer. Minta maaf kan Nani. Nani nanti kau dengar video ni kau minta maaf tau. Tag Okay dia. ni geng siput saya tau. Banjir dia Ada Slim. Syah, Farhan. Dan ditemani Faiz. Kita punya Tidur, sweeper. Yang tak reti penat. fikir kerja Dan gila juga ni. menyumbang kepada kepenatan kami. Kerana melayan dia ambil gambar. Lah, untuk ni lah kita Yang makan tahu ni. tu tahulah. Cantik gambar juga. Yelah nak cerita dulu lah. Sweeper ni. Kalah line up tau.
Ya Allah, last minute beli kasut Last minute. kenapa kasut lama tak boleh pakai ke? Tak sedap. Saya nak strike kan. Tinggi nak masa. Tak tahu pula trap macam ni. Teruk sangat weh. Teruk sangat. Boleh? Ya. 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 Wah. Ui, duri. Tak pegang. Ada duri ah. Kiri. Lambai sikit. Senyum. Jangan muka ketat. Kita orang dah cuci jalan tu ah. Tengok jalan dia. Bismillah. Pegang ni reput weh. Macam mana weh nak naik ni? Ni boleh tercabut ke atas ni. Sorry. Ni kayu ni reput. Bismillah. Ya. Patah juga kayu ni. Macam nak dekat. Betul lah. Syah, sampai dah Syah. Syah, sampai. Semangat. Ya. Serikkan kaki. Malas nak tengok puncak dah weh. Aku nak baring je. Ya Allah, laju ni korang Dia kasih can tu. Aku baru baring weh. Laju betul lah. Santai-santai. 701. Sakak lu. Kita bawa popcorn sikit. I need sugar. Rumah santai ni weh. Makan popcorn dekat. Tak penat ke? Okey, rehat minum air dulu. Tahanlah. Faiz ni rajin betul buat air. Lepas tu kita geluncur kaki. Kita sambunglah perjalanan. Memang tak boleh rehat lama-lama lah. Banyak lagi puncak perlu kudaki. 1. Wah, good lah. Okey, next adalah Gunung Gagak. Okey, jom gerak. Nak tolong. Nyampap lah tu. Wah, licin. Laju pula Pak Ain tu. Oh, dah ada 2 stick. Ui, krem dah kaki aku. Senyum, jatuh. Anda dirakam. Terbaik. Comot. Nangka busuk jatuh. Seria satu sama. Jalannya. Semangat video. Oh, patutlah dia buat video. Dia nak dapat macam buat kerja lah. Ni. Semangat. Oi, terus laju Ada video Itu trik dia. Itu trik dia. Biasalah video. Aku tak off. Jom, gerak. Aku tak off. Kena post semua yang fake Minum. Duduk. Ni ada daun pisang ni. Ni orang bagi dah. Kerusi daun pisang. Kotor. Muka ketat dah. Jumpa orang tak senyum. Minta maaf. Terlalu barai. Bunyi gagak banyak tapi tak sampai-sampai lagi. Gagak palsu ni. Sampai dah. Gagak. Tapi tak ada pula bunyi gagak
On the way je. Barai teruk tu. 3.5. Dah last lah aku gantung kasut tu. Salah hobi lah. Kita ni salah hobi lah. Salah hobi Barai. Gagak guys. Kita di mana? Gunung Gagak. Dah, okey. Ya, makin hampir ke penamatnya. Jadi kita ke Gunung Rembau pula. Okey, dekat sini ada simpang tau. Nak pergi terus Rembau ataupun nak straight to Datuk. Kalau yang tak larat tu, dia pergi Datuk terus lah. Sonok dia tidur. Aku pun sonok tidur kat ni. Aduh, nasib baik ada akal. Mari sekejap. Terlalu barai. Duduk maruah tu. Haji Maulid. Okey, Amoy. Okey. Kita mau pergi bawah. Rembau. Signboard. Apa rehat dulu. Okey. Abah dia, saya lupa abah dia apa nama dia. Tak tidur langsung. Gantung kasut. Fobia, trauma. Trauma nani. Dulu 11-12 orang mula lah tutup besok. Tak boleh naik. Selamat Pak An, barai. Sorry Pak An, aku hanya mampu melihat daripada jauh drama ini. Nasib baiklah semangat hikers. Abang tu bagi sikit-sikit ubat lah. Pak An memang dah teruk sangat dah tu, muka pun tak senyum. Tak apa-apa Amoy. Dia punya tak larat ni, duduk. Ambil gambar atas ni biar aku duduk kat sini. Tak perasan pula saya ni duduk landing dekat atas, dekat bawah signboard simpang Y. Tak sangka pula ada orang nak ambil gambar kat simpang ni kan. Lepas tu itulah, menghadaplah punggung-punggung. Minta maaf lah saya memang tak larat nak bangun dah ni. Gunung Rembau. Settle. Aduh, dengar bunyi pun dah memang barai lah kan. Lemah, orang lain gitu. Tapi ambil gambar kan, kita kena berlakon lah. Berlakon dah caca. Tak ada hal lah. Tapi kalau korang dah sampai sini, ketahuilah anda makin hampir ke penamat. Okey, jalan ke Datuk ni best sikit sebab dia landai. Cuma dia ambil masa setengah jam jugalah. Kalau ada kaki sakit tu, busuk-busuk pun 45 minit kot. Seret je lah kaki. Rekam video. Pak An tewai. Macam mana nak pergi bangsa ni? Kan dekat kami Macam nak pergi masuk ni weh. Aku rasa dia cancel. Dia daripada tadi risau. Dia lagi bangsa. Jangan kau tunduk kepala ni kan. Hantuk kepala. Alhamdulillah berjaya juga sampai ke Gunung Datuk. Kalau korang perasan dekat Faiz tu kan, ada tulis Translanding kecil je signboard dia. Okey, kemudian kita jalan sikit barulah betul-betul sampai peak Gunung Datuk. Tapi yang bawah lah, yang bukan yang ke atas. Sampai dengan membebel ya. Ya guys, Datuk. Berjaya. Tak nak repeat. Ada MGP ke percuma ke? Ada orang sponsor ke? Tak nak pergi. Ikutkan tak nak naik ke atas tu, tapi dah ada orang paksa-paksa. Sebab saya pernah je naik atas tu, sebab kaki dah sakit kan. Tak apalah, kita rehat, lepas tu sambung naik atas tu, ambil gambar. Berdenyuk kaki. Berdenyuk kaki weh. Kejap bagi aku. Bagi aku. Sunset. Pejong Nanim jaya. Yeay. Naik. Inilah peak Gunung Datuk bagi yang tak pernah naik lagi lah.
Okey, kita ambil gambar melayan Faiz ni. Sebenarnya nak turun dah, tapi disebabkan dia ni macam-macam permintaan ambil gambar video, lamalah sikit. Lepas tu kita keluar pun gelap gelap. Keluar dah azan dah maghrib. Alhamdulillah atas kejayaan ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan Geng Sipo dan Swiper Faiz. Dan yang penting pada diri sendiri, Tanah, kerana berani mencuba dan buat kerja gila ni untuk kita kenang sama-sama. Yang awak boleh buat apa yang minda awak katakan awak tak boleh buat. Ya, korang jangan takut mencuba, tak salah mencuba. Yang jangan dengar cakap orang, buatlah usaha terbaik dan give your best. Allah will do the rest. Terima kasih Allah kerana kekuatan ini.